Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, segulai sejalai. Terima kasih kerana kembali ke channel saya. Pada video kali ini, saya ingin membuat update kepada ramalan saya tentang siapa yang akan jadi Perdana Menteri ke-11 selepas PRU 16 nanti. Jadi sebelum ini di dalam video saya dan juga dalam penulisan saya dalam FMT, saya telah meramalkan bahawa kemungkinan besar yang akan menjadi Perdana Menteri yang ke-11 adalah Zahid Hamidi. Ini adalah berikutan beberapa perkembangan politik pada ketika itu. Tetapi pada kini kita lihat ada perkembangan baru, terutamanya berkait dengan Parti Bersama Malaysia dan juga coming back of Hamzah Zainuddin setelah dipecat daripada Bersatu, dipencenkan daripada Ketua Pembangkang, tapi tiba-tiba naik semula. Jadi saya ingin membuat update kepada ramalan saya, dan di antara Zahid Hamidi ataupun Hamzah Zainuddin, saya membuat ramalan bahawa kemungkinan besar yang akan menjadi Perdana Menteri yang ke-11 adalah Hamzah Zainuddin. Kenapa saya berkata demikian? Baik, yang pertamanya adalah apabila kita melihat kepada karya politik Hamzah Zainuddin beberapa tahun yang lalu, iaitu pada selepas 2018. Sebelum itu orang tak kenal pun, saya pun tak kenal siapa Hamzah Zainuddin. Tapi apabila dia masuk Bersatu setelah dijemput oleh Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri pada kedua kalinya, iaitu membawa orang-orang UMNO iaitu untuk masuk ke Parti Bersatu supaya ia menjadi lebih besar daripada UMNO dan juga lebih besar daripada PKR ataupun DAP. Maka mulalah karya Hamzah Zainuddin, dan dari situ seterusnya selepas Sheraton Move, Hamzah Zainuddin telah diberi jawatan sebagai Menteri Dalam Negeri, dan pada ketika itulah beliau mula menjadi operator ataupun operatif politik yang cukup kemas dan licik. Kalau kita lihat kemajuan karya beliau selepas itu, beliau terlibat dalam banyak what we call background work untuk mewujudkan persefahaman antara politik ataupun parti politik musuh, parti politik kawan, macam-macam. Semua ni dari sudut background telah dilakukan oleh Hamzah Zainuddin. Now, karyanya betul-betul melonjak apabila kekalahan Perikatan Nasional pada 2022, iaitu pada ketika itu Hamzah Zainuddin tiba-tiba menjadi Ketua Pembangkang. Sepatutnya Ketua Pembangkang datang daripada salah seorang daripada Presiden. Ketika itu ada 4, Hadi Awang, Muhyiddin Yassin, Dominic Lau dan Punitan daripada MIPP. Tetapi yang dilantik adalah Hamzah Zainuddin. Kenapa tidak Muhyiddin? Mungkin dikatakan Muhyiddin tak apa sihat ke dan sebagainya. Tetapi Ketua Pembangkang adalah Hamzah Zainuddin. Umum mengetahui kalau seseorang jadi Ketua Pembangkang, beliau adalah juga mungkin menjadi poster boy kepada calon Perdana Menteri untuk Perikatan Nasional. Seterusnya apabila kita lihat dengan kerja sebagai Ketua Pembangkang, dan ini telah dilakukan oleh Hamzah kerana dia sangat mempunyai hubungan baiklah dengan Parti Islam Malaysia. Dan dengan hubungan itu, beliau telah cuba untuk menjatuhkan Muhyiddin Yassin, tetapi Muhyiddin Yassin telah bertindak untuk memecat rakan-rakan beliau seperti Saifuddin Abdullah, Wan Faisal, Wan Saiful dan Wan Faisal dan ramai lagi, sehingga beliau sudah tidak mempunyai parti langsung.
Tetapi beliau mempunyai sokongan daripada 19 ahli parlimen bersatu dan beliau telah berjumpa dengan Hadi Awang untuk mengatur karier politiknya. Jadi selama 28 hari, Dr. Samsuri telah dilantik sebagai Ketua Pembangkang dan tiba-tiba beberapa hari yang lalu ataupun seminggu yang lalu kita lihat di dalam pelancaran Parti Wawasan Negara iaitu parti baru yang dikatakan oleh Hamzah Zainuddin, beliau telah kembali menjadi Ketua Pembangkang. Jadi ini menunjukkan Hamzah Zainuddin sebagai seorang operatif yang cukup hebat, yang cukup licik dan cukup pandai untuk menyusun walaupun beliau telah ditendang keluar, tidak ada parti dan tiba-tiba beliau boleh kembali menjadi seorang ketua pembangkang. Ini menunjukkan suatu kebolehan yang cukup luar biasa juga. Kalau dahulu saya mengatakan Muhyiddin seorang ahli politik licin, tetapi Hamzah juga merupakan salah seorang yang boleh digelar operator atau operatif politik yang mempunyai kebolehan yang selain daripada ahli-ahli politik lain. Jadi bagaimana pula Hamzah Zainuddin akan menjadi Perdana Menteri? Jadi senario pertama yang saya akan majukan adalah kalau Perikatan Nasional memenangi pilihan raya dengan mengalahkan PH dan juga mengalahkan UMNO, maka sudah tentulah calon Perdana Menterinya Hamzah Zainuddin. Sebab beliau adalah Ketua Pembangkang dan Parti Islam se-Malaysia tidak mahu orang-orang bukan Melayu atau bukan Islam terganggu kalau dicalonkan orang daripada PAS, terutama parti-parti daripada Sarawak dan parti daripada Sabah. Sungguhnya sekarang pun kalau kita lihat Saifuddin Abdullah sedang mewar-warkan Parti Warisan Negara sebagai parti multiracial, parti yang tidak ada ketuanan Melayu. Semua tu tak semestinya sebegitu rupa, tetapi itulah yang dijualnya. Dan sebenarnya dia cuba nak bercakap kepada orang bukan Melayu supaya bagilah Perikatan Nasional peluang. Kalau mereka benci kepada Anwar Ibrahim dan benci kepada Pakatan Harapan serta telah hilang keyakinan pada DAP. Jadi kononnya Parti Warisan ini akan menjadi moderator ataupun suatu yang pengimbang kepada ekstremisme ataupun konservatisme daripada Parti Islam se-Malaysia. Itulah ceritanya. Jadi sudah tentulah Hamzah Zainuddin akan menjadi Perdana Menteri. Senario kedua pula, kalaulah UMNO memenangi kerusi yang lebih daripada PAS, maka sudah tentulah kemungkinan besar calon Perdana Menteri adalah Zahid Hamidi. Tapi apabila saya meramalkan demikian pada satu ketika dulu, waktu itu Hamzah Zainuddin was not in the picture sebab dia tengah bergelut dengan Muhyiddin untuk kuasa dalam bersatu. Tapi kalau keadaan di mana UMNO menjadi lebih daripada PAS dan juga mungkin Perikatan Nasional, bagaimana pula Hamzah Zainuddin boleh menjadi Perdana Menteri? Teori saya adalah yang pertama, Hamzah Zainuddin sebagai operator boleh mengajak orang daripada DPS, orang daripada Sarawak dan Sabah dengan mengatakan bahawa beliau lebih layak daripada Zahid Hamidi sebab Zahid ada court case ataupun kes mahkamah yang DNAA yang mungkin dihidupkan semula, dan UMNO adalah parti yang bergelumang dengan banyak rasuah sekarang dan juga dulu Perdana Menterinya pun atau Presidennya pun masih di dalam penjara dengan berbagai-bagai kes dan sebagainya. Itu satu image yang cukup buruk, iaitu satu parti yang punya presiden yang ada kes berkes lagi. Sekarang dah kena 2 hukuman. Maka image itu tidak akan lari daripada UMNO. Kemudian dalam UMNO sendiri pun ada camp saya rasa Akmal Saleh, Hishamuddin, Khairi Jamaluddin yang tidak
mahu kepada kepimpinan Zahid Hamidi. Mungkin dia akan bekerjasama dengan Hamzah Zainuddin dan kesemua ini akan mengakibatkan uh, Hamzah Zainuddin boleh dipilih untuk menjadi Perdana Menteri yang ke-11. Jadi inilah dua senario yang kemungkinan boleh berlaku, dan ini adalah suatu yang memang satu yang probable, sebab kalau kita melihat dalam keadaan politik masa kini, maka seorang ahli politik seperti Hamzah Zainuddin cukup mudah akan membuat pengaruh sini dan pengaruh sana, membuat janji untuk bagi jawatan timbalan menteri dan juga menteri kepada Sabah dan Sarawak dengan lebih banyak, serta membuat seperti Tun Dr. Mahathir untuk mengajak orang-orang UMNO ataupun member Parlimen UMNO masuk ke Parti Warisan Negara, dan memperbanyakkan kerusi di dalam parlimen bagi partinya untuk menjadi lebih kuat. Akhir sekali, saya ingin menyatakan bahawa Parti Islam Malaysia cukup senang dengan Hamzah Zainuddin kerana beliau boleh menjadi apa yang dikatakan pemimpin boneka, yang mana akan membuat segala macam perkara yang diperlukan oleh Parti Islam Malaysia. Walau bagaimanapun, saya beranggapan bahawa Hamzah Zainuddin apabila dia dapat bantuan daripada PAS untuk menjadi Perdana Menteri, beliau tidak akan duduk diam. Seperti juga Tun Dr. Mahathir yang mendapat bantuan daripada Pakatan Harapan untuk menjadi Perdana Menteri, maka beliau dengan secara rahsia dan terbuka mengajak ahli-ahli parlimen lain dengan memberi jawatan dan janji-janji macam-macam untuk membesarkan partinya sendiri di dalam parlimen. Itu satu perkara yang telah dibuat oleh Tun Dr. Mahathir di depan mata kita semua, di depan mata Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan. Maka saya rasa taktik tu boleh juga digunakan oleh Hamzah Zainuddin. Jadi sama-samalah kita lihat nanti di dalam PRU ke-16 bagaimana seorang yang dipecat daripada partinya sendiri, ya, seperti juga Dr. Mahathir yang resign ataupun dipecat daripada parti beberapa kali, entah daripada UMNO, tetapi it ended up jadi Perdana Menteri yang kedua, dan keberangkalian serta perkara yang boleh berlaku dalam politik Malaysia ini adalah pelbagai, dan senario Hamzah Zainuddin sebagai Perdana Menteri ke-11 dan bukannya Zahid Hamidi adalah suatu senario yang cukup realistik. Dengan itu, salam sejahtera. Assalamualaikum.